Siksaan bagi yang meratapi dan pahala bagi yang bersabar atas ujian dan bala Allah. Bismillah. Meminta uzur kepada orang yang banyak susah lasa, yakni mati rasa. Orang yang balar dan orang yang kusta. Dan kepada sekalian orang yang kena penyakit. Maka tersangat sukalah mereka dengan pahala yang amat besar yang diperolehi oleh mereka. Kemudian diperolehi pula pasukan pembawa tombak dan pengawal raja-raja di dalam dunia. Maka cung oleh malaikat dan benderang di hadapan mereka. Mereka pergi masuk ke dalam syurga. Dia nak cerita keadaan orang yang bersabar atas ujian penyakit. Itu kita baca dah bulan yang lalu. Minta maaf, bulan lepas tak mai. Last minute tak boleh mai. Sebab jadi keracunan makanan. Jadi semakin buruk bulan lepas nak mai pun tak payah pergi dah Pak Long. Jangan kata nak mengajar belah. Bagaimana Allah Ta'ala Tok Syekh kita cerita bagaimana keadaan hamba Allah ni di akhirat kelak. Orang yang diuji. Orang yang diuji dengan kesusahan. Orang yang diuji dengan kematian anak. Kita baca dah bulan-bulan yang lalu. Malam ni kita nak baca pula bagaimana keadaan hamba yang Allah Ta'ala uji mereka dengan penyakit-penyakit waktu hidup di dunia. Orang yang kena ujian penyakit ni dia ada dua golongan yang akan terasa. Yang kedua, orang yang menjaga kita tu akan terasa juga diuji oleh Allah. Sebab tu ada suami yang sakit, bini minta cerai. Sebab apa? Tak mau belah. Waktu sihat duduk sekali lah. Contoh Mak Long, Mak Long aduk tarik muka, bukan dia katakan Mak Long. Contoh, ada, bukan tak ada. Tapi puak tu dia tak main malam ni. Waktu penyakit yang payah nak sembuh. Yang terlantang atas katil ni Pak Long, minta cerai. Minta cerai. Saya biasa jumpa, tu yang saya boleh cerita. Minta cerai. Tapi ramai juga isteri yang dia bela sampai ke nafas yang terakhir. Ramai lah. Tapi ada. Dia menikah, dia dapat laki tua. Dia umur baru masuk 30. Laki dia nak masuk 81 lah. Nikah. Tanya dia, kita duk tekan 100. Minta maaf, baki tak mencukupi. Minta maaf, baki tak mencukupi. Tengok-tengok balik ada RM12, RM3. Tu pun hutang lagi tu. Yang cahkat tahun lepas tak bayar lagi tu. Nikah, kerana apa dia? Kerana kaya. Bila laki dia sakit, bila duit laki dia habis, dia mula tuntut fasah. Dia mula nak tuntut cerai. Dia mula nak tuntut macam-macam. Sebab apa? Dia tak boleh nak hidup dah. Daripada saya duduk dengan biawak hidup Ustaz, saya ni muda lagi. Masih laku lagi. Saham saya pun masih tinggi. Pergi cari lelaki lain. Pak Long nak kenal lah anak. Pak Long Rabu dengan Khamis, Jumaat dengan Sabtu. Baru Pak Long tahu. Lah Pak Long sihat, duit banyak. Pak Long ni jadi serupa bola rugby. Bila tengok tak orang main bola rugby, bola tu dia kilik, dia berebut, tak lepas ke siapa. Dan Pak Long sakit, Pak Long. Dan Pak Long sakit, Pak Long. Mereka buat Pak Long serupa bola golf. Dia tibai tu, dia tak mau tengok bayang lah. Pak Long jagalah Pak Long nak. Kena penyakit. Dalam ni dia kata apa dia? Antaranya penyakit balak, antaranya penyakit sakit pun Alhamdulillah Pak Long. Alhamdulillah lah, baru 8 tahun. 8 tahun dah sakit Pak Long. Ya Alhamdulillah Ustaz, sihat 60 tahun. Baru sakit 8 tahun. Bukan kita nak mengungam dengan Allah Ta'ala dah Ustaz. Lainlah sihat 8 tahun, penyakit 60 tahun. Baru kita nak minta. Hak lagu ni Pak Long.
Payah. Dia ada agak orang lagu ni tapi tak amal. Duk main mengaji ni pun belum tentu. Dia tak? Ada kitab, duk renung huruf sampai terlena tu belum tentu nak dapat tu. Tak tahu hak kitab tak ada ustaz mengajak lena, dia boleh dapat perasaan redha tu pada mana tahu. Dia memang redha lah, main mengaji pun redha, kitab tak ada pun tak apa. Sandak tantiang ustaz pun assalamualaikum dia lena. Ustaz wallahu a'lam dia celik. Sebab tu tutup guru dulu kata ayat yang menghidupkan orang ni apa dia? Wallahu a'lam. Ada Pak Long hak ruyuk ni ada dah. Dia letih main mengaji sahabat duk jaga salat hormat sah letih Pak Long. Kita bismillah dia lena. Kita mudah-mudahan Pak Long Allah Taala bagi kekuatan lagu tulah kat kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Bila mana orang yang sabar ni dia balik pi akhirat, Allah Taala hantar satu pasukan untuk iring dia pi ke syurga. Dia serupa raja-raja dulu ni. Dia ada pasukan tombak. Bila iring raja yang duduk depan ni duduk pegang tombak tu. Kalau Pak Long tak apa nak ketahuan dengan lagu mana, balik tengok cerita Nujum 4 belalang. Muhung bulan-bulan Zulqaidah ni Pak Long yang nak muhung. Kok tak ada masuk Zulhijjah lagi ni. Mak Long balik tengok. Ketika mana Sultan Masai mai. Sultan Masai ni Syarif Dul. Dia mai ke negara beringin rendang. Sultan Syahrul Nizam. Siapa dia? Sultan Syahrul Nizam ni siapa dia Mak Long? Ahmad Nispu. Mai bukan ada nak mai duk deal hubungan kenegaraan ke apa tak? Long. Pak Belalang. Piramli. Waktu dia sampai dengan dia nak balik. Waktu dia nak balik tu. Cuba tengok pasukan tombak duduk di depan. Lagu tu lah orang yang sabar ni. Pasukan tombak ni akan iring dia masuk dalam syurga. Ketika mana dia duduk jalan nak pergi masuk dalam syurga, maka berkata sekalian manusia itu, orang yang tengok ni, orang ni kata apa dia? Mudah-mudahan kami jatuh ke dalam dunia dikenakan bala seperti mereka. Abang Pak Long, kalau duduk kelas belakang lah, lagu kita duduk lah. Tegak punya kelas. Dia ada first class. Dia ada business class. Hak belakang kita kelas tegak. Ekonomi kelas ni Pak Long, kelas tegak, pinggang bersimpui. Sampai dekat Jeddah Pak Long, turun tu bukan dia rasa apa dah tu. Dengan orang beli kad tarik, dengan pinggang short, tu belakang. Dia beratuk pun kadang-kadang antara nak masuk dalam pintu kapal terbang tu. Allah, dia beratuk. Nak masuk, nak cari kita punya tempat duduk pun Allah punya teruk. Tapi try Pak Long duduk first class. Tengok Pak Long, dia tak sopa tu. Masuk laluan masuk pun elok. Dia orang yang ada duit dengan orang tak ada duit. Lah seronok tengok lepak. Kalau hak flight lagi mahal, dia bukan takat bagi seat. Dalam kapal terbang tu Pak Long, dia ada suite. Bukan seat, suite. Dia ada dengan katil, dia ada dengan cushion, dia ada dengan bilik air sendiri. Bukan duk share lagu kita tu. Kita pun duk tengok, ya Allah, kalaulah aku ni kaya, lagu lepa jugalah aku ni. Tu tara dunia. Tu tara dunia. Kita duduk di dunia. Layanan hebat pun kita seronok dah. Tu tara kita duduk di dunia. Bagaimana keadaan kita di akhirat kelak? Lagi hebat pada tu lah. Sebab tu lepas tu kata, ya Allah, kalau macam ni lah kami tahu dulu ni, kalau Allah Ta'ala hantar balik pergi ke dunia dengan gunting supaya kami beroleh bahagian serupa dengan mereka. Bukan takat sakit, kena gunting kulit pun kami redha, dia kata. Apabila mereka sampai ke pintu syurga, bila mana golongan yang sabar ni sampai ke pintu syurga, yang sabar dengan penyakit ni, maka malaikat Ridwan bertanya, malaikat yang jaga syurga tanya, siapakah mereka ini yang tiada dikenakan timbangan?
Malaikat Ridwan kata, siapa dia ni? Hebat ni. Malaikat Ridwan tanya, ni siapa dia ni? Di dunia dulu sabar. Sabar ni. Di akhirat kalau Allah Ta'ala kecualikan mereka daripada dihisab. Ada yang kata dikecualikan tu makna dipermudahkan hisab mereka oleh Allah. Ada juga yang ulama kata lagu tu. Sebab apa? Atas dunia ni mereka kena macam-macam lah. Atas dunia ni mereka kena macam-macam lah. Kena terajang belah kanan, kena terajang belah kiri. Contoh lah. Di akhirat kalau Allah Ta'ala ringankan mereka punya hisab. Sabar belum no? Cakap senang. Betul ya belum? Sabar ni cakap senang belum? Nak buat ni bukannya benda yang senang. Cakap senang. Kaki tu duk aja musim ni. Sat kanan duk atas, kiri duk bawah. Sat kiri pula duk atas, kanan duk bawah. Lepas tu mangkit lagu tahiyat awal. Ustaz tak habis lagi duk tahiyat akhir. Ustaz tak habis lagi. Lah nyoh habis lagu tu. Tu nak sabar. Mai masjid belum. Parking kita orang balas. Sebab? Parking kita orang balas. Mai tengok parking kita tak ada. Kita pun duk tengok parking ustaz tak ada. Dia kata yang ustaz ni boleh buat, dia balas bagi ustaz. Contoh lah. Ada agak jenis lagu tu. Sabar. Ya Allah. Saya nak cerita tapi Pak Long yang mana cerita baru ni. Yang anak dia kena langgak mati. Aduh, memang tinggi Pak Long. Kita boleh buat. Doktor kerat kaki ke kencing manis pun kita tak maaf dosa doktor tu. Ada Pak Long. Saya tak reda doktor ni kerat kaki saya ustaz. Pak Long, doktor kerat nak selamat kaki Pak Long. Selamat apa? Allah tahu langkah tak mau berjalan. Ada dia salah doktor. Dia katakan doktor tu aku akan tuntut di akhirat kaki aku hang kerat. Doktor tu pula Cina, wah kelak wah mau selamat lu punya kaki. Kan Allahu Akbar Pak Long. Belum tentu kita. Sebab tu saya kata kadang-kadang kita ni macam saya ni boleh ngajak ya, belum tentu saya boleh buat. Ngajak ni boleh Pak Long. Bayar lagi mahal lagi sedap kita ulah. Betul tak? Bayar bagi elok Ustaz ni pun lebih kurang terima ambil kat Pak Long Mau tak bayar lagi ustaz tak mau nak hidup pengorek, tak mau nak pilih 4 tak, tentu tak boleh. Tanya dia pasal apa? Dia kata tak tahu hidrolik rosak. Pasal apa? Kemarin pun tak bayar lagi. Bayar tengok bulan depan. Kalau Haji Wan nak kenal saya siapa? Itu cadangan lah. Nak ikut tak mau ikut sudah kan. Cuma bayar lah, jangan tak bayar langsung kan. Lepas pun tak apa. Sebelum pun lagi baik. Mau bayar sebelum tu Pak Long, dia idea main ni tak putih tak putih. Sampai musim tengkujuh hujan tak putih. Mau bayar tak apa elok dia sampai musim kemarau. Pak Long ayak pun tak terbit tak dak lagu tu. Sekian dimaklumkan. Ni orang yang sabar. Masukkan ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan tersebutlah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian datanglah para malaikat dan para khadam serta wildan dengan kesukaan bertahlil dan takbir. Maka duduklah mereka di atas tempat yang tinggi di dalam syurga. Mereka duduk dengan anak bidadari apa semua dengan bermacam-macam jenis kesukaan. Syurga ni, orang yang duduk dalam syurga ni, dia tak ada buat apa dah. Kerja dia inna ashabal jannah, sesungguhnya ahli-ahli syurga. Ketika mana mereka duduk dalam syurga, syughulin fakihun, tak ada apa dah duduk dalam syurga. Sibuk menikmati segala nikmat yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka. Tu je ahli syurga. Sibuk dalam keadaan apa dia? Menikmati segala nikmat yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka sewaktu mana mereka berada di dalam syurga. Tak ada benda lain lah.
Nikmat, rasa nikmat, rasa nikmat, rasa nikmat. Menikmati kenikmatan. Tu ahli syurga. Dunia ni manis, ni permission tak boleh baca. Pipi cek, dia tanya doktor ni musim durian ni doktor boleh makan tak? Doktor kata boleh lah pakcik nak. Tapi jangan banyak sangat. Banyak mana agak-agak dok ketat saya boleh makan. Doktor kata seulas. Dia kata alhamdulillah dah masuk dusun balik apak saya tu. Durian duk tabik dah tu imam ni. Tapi tak ada boleh ke kita, boleh ke kera. Menatang kera ni dah ada tanah tak beli, pokok haram tak tanam. Menebah pun haram dah. Buah boleh ke dia. Cukup tak guna. Kemarin duk pergi tengok, kita pergi tengok, dia pun main duk tengok kak. Dia kalau dia ambil makan, tak apa. Ni dia haram tak makan, dia terajang durian tu bagi luruh. Ni kata menatang kera ni balong. Kes tu hak mana kadang-kadang bukan semua lah, ada seorang dua. Ada dusun. Dia dengan kera lebih kurang. Duduk pada dusun tu. Masjid pun tak main. Punya nak jaga pokok-pokok. Ada hak beli rimau. Beli rimau dekat nilai. Rimau patung. Buh ke bawah pokok durian tu. Nak bagi kera terkejut lah. Kali tuan tu yang terkejut balong kan. Kabah je. Patah tu lah mungguk. Anak pergi buh pokok. Rimau bawah pokok. Dia tak habak kat pak. Pak pagi-pagi main. Duk tengok buah durian. Tengok-tengok rimau duk lena kat bawah pokok tu. Kabah pak patah tu lah mungguk. Ni cerita. Dia cerita jadi dah ni. Pak dia kata tak guna. Hang dengan kera teruk hang. Lagi bila kera dia kata. Nuduk perang. Nikmat datang apa Pak Long? Saya nak tanya Pak Long atas dunia. Pak Long cuba habak kata tak. Nikmat datang apa? Nikmat datang apa? Dunia ni nikmat dia menipu. Nikmat yang berbentuk penipuan. Tetapi nikmat yang berbentuk kekal abadi adalah akhirat.